Hai, Assalamualaikum guys. So datang, welcome back to my channel. Alright, so sekarang ni saya nak review tentang natto. So sebenarnya natto ni dah lama, tapi saya baru nak makan sebab rasa macam tiba-tiba teringin nak makan natto. Okay, kat mana saya beli ni? Okay, sebenarnya macam ni, saya pergi dekat, sebelum ni tak terlintas pun nak makan natto. Tapi bila saya pergi dekat Jaya Grocer, dekat Semenih tu, tiba-tiba tengok dalam, tiba-tiba saya tengok dalam chiller dia tu ada sediakan ada macam makanan Korea macam-macam lah. So tiba-tiba saya nampak natto ni, so saya rasa macam excitednya nak rasa kan, sebab biasa tengok orang dalam TikTok buat benda-benda macam ni. Lepas tu saya pun tanyalah pekerja dia, saya tanya sebab dia banyak pilihan natto tau, ada macam ni, ada natto warna hijau lah, lepas tu ada perisa macam-macam lah. So saya takutlah nak beli kalau benda tu tak halal. Lepas tu saya tanya pula pekerja dia yang mana halal, and then pekerja dia pun was-was, dia pun tak tahu yang mana halal kan, sebab dia tak ada, campur-campur je, tak tahulah. Tapi dia adalah satu sudut yang non halal punya barang, tapi natto tu dekat tempat yang orang kata orang semua boleh beli. Tapi dia kata kalau dia tak boleh nak bagi tahulah halal ke tak kan, so kena check juga apa bahan yang kat dalam tu. Lepas tu dekat Jaya Grocer tu ada tulis yang ada alkohol dalam tu, so saya tak ambil lah. Tapi ni untuk langkah-langkah keselamatan, saya beli kat dalam Shopee. Saya beli kat dalam Shopee sebabnya saya rasa kalau beli kat dalam tu dia dah ada mention tulis halal kat sini, so kita type je kat situ halal natto, so dia keluar lah. So saya tengok ramai review kata okey, rasa di video tu banyak rasa kopi, rasa macam ada wasabi sikit. So tak tahulah, kita rasa lah lepas ni. So ni dalam, saya beli dalam RM9.50. Dalamnya ada 3 lah. Tapi saya tak tahulah elok lagi ke tak, sebab dekat post hub tu benda ni dah dekat dalam 3 hari dekat post hub, tak ada dalam simpanan peti ais. So tak tahu benda ni elok lagi ke makan ke tak. Sebab kenapa saya ambil lambat, saya dekat award masa tu. Tapi tak apalah, kita tengok dulu, kalau boleh makan kita makan. Okay, so dalam ada 3. 1, 2, 3. Excited. Okay, kalau korang nak beli ni sebab dia ada tanda halal kan. Tapi saya tak janji saya boleh makan semua, sebab ada setengah orang tu boleh makan, setengah orang tak boleh makan. Macam mana buka dia? Oh, excited je. Macam ni korang. Ada 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ni dah dah rasa kopi. Kau alright, so dalam dia macam ni, nampak tak? Alright, so dia bagi ni, tak tahu apa, mustard ke apa. Lepas tu ni, melekeh sos, dia ada sos. Okay, so kita buat macam cara dia orang buat lah. So kita ambil chopstick. Rasa bau kopi lah, ni bau kopi. So kita buang dulu. Oh my god. Bau kopi lah kak. Nak bau? Bau lah. Okay, so kita buka dulu sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni guys, nampak tak? Okay, ni terasa. Sedap. Dia masin, lepas tu dia rasa umami. Okay, ni I don't know apa benda. Dia cair-cair gitu.
Ni rasa wasabi. Kita kacau dia sampai dia macam berlendir putih-putih tu. Nampak tak? Tapi kenapa kita punya warna koko kakak? Cuba penatnya. Cuba. Penat rasa dulu. Kakak nak rasa. Sedap ni dok. Alamak. Tapi so far bau dia bau kopi. Tak adalah bau macam tempe busuk ke apa korang kata kan. Tu dia. Nampak tak korang? Dia lendir-lendir. Nampak tak? Sorry my daughter. Okay, so saya rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Takutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap kita rasa lendir dia dulu. Apa rasa lendir dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada rasa pelik. Tak ada rasa pelik pun korang. Bismillahirrahmanirrahim. Apa rasa dia? Kacang dia tu macam dia tak ada rasa pelik sangat sampai tak boleh telan, tapi dia ada rasa pahit-pahit sikit. Rasa pahit sikit orang. Tapi tak adalah rasa macam terlalu teruk, tak adalah. Kecil. Cuba nak rasa. Dia nampak berlendir kan, tapi bila masuk dalam mulut tu tak adalah lendir-lendir macam kita makan hingus macam tu, tak lah. So, sampai situ saja untuk saya rasa benda ni. Okay, kalau nak kata favourite ke, sedap ke, bukan makanan favourite. Dan kalau nak saja nak rasa-rasa macam kacau orang luar, boleh je try, tak ada masalah pun kan. Kita nak rasa oh macam ni rasa dia, gitu je lah. So kalau nak rasa nak makan dengan benda-benda lain tu tak kot. Okay, so terima kasih kepada yang tengok my channel. So kita akan buat lagi next video yang akan datang, terutama untuk saya punya hospital.